I've read past Shura Council statement. They made reference to past president's initial statement presented to the Pakatan Rakyat, and we do support that position to allow. That includes the statement by past Shura Council. Their concern is the problem of the term Allah used with other than the altruistic purpose. That is probably where there is a difference of opinion. Jadi soal isu Allah ini, saya baca dengan teliti keputusan Majlis Syura PAS. Kita juga baca dan bincang kenyataan yang dibentangkan oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang dalam mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat. Dan kita dalam Pakatan Rakyat, bila membaca kenyataan Tuan Guru Abdul Hadi Awang, pertama dengan tidak melarang penggunaan, tetapi menegur penyalahgunaannya, menyatakan keprihatinan kalau ia boleh mengelirukan, kita tidak ada masalah dalam hal yang sedemikian. Saya juga merasakan sebahagian dari kebimbangan itu sahih, maknanya ada benar. Ada yang melahirkan kebimbangan, takut disengaja dikelirukan atau sengaja menggunakan Allah ini untuk mengelirukan umat Islam. Yang saya tidak setuju ialah pertama, gunakan isu sebagai politik label, seperti yang kita katakan liberal, plural dalam soal Allah ini. Pakatan Rakyat dalam mesyuarat yang lalu meneliti kenyataan Presiden PAS, dan kami ambil pendirian untuk menyatakan persetujuan kenyataan Presiden PAS yang memberikan ruang tetapi memberikan juga peringatan supaya jangan disalah tafsir atau salah gunakan. We follow Presiden PAS, dia bentang Majlis Pakatan, dan alright, kalau Presiden PAS dia bawa balik apa-apa isu nak revise, dia bawa lah. Dia tak bawa, as it stands, that's Pakatan Rakyat punya position. Tak boleh lah bincang, takkan tak boleh. Tapi setakat ini tak ada timbul. Setakat ini pendirian Pakatan Rakyat berdasarkan draft, ada kenyataan yang dibentangkan oleh Tuan Guru Hadi Awang dalam mesyuarat Pakatan Rakyat yang lalu.